bila cerita pasal sekolah, kita tonjolkan kemenjadian murid je kan? Betul. Mana cikgu dia? Cikgu pun nak popular juga kan? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton sulung segmen Borak dalam Library daripada SK Seri Kelebang, Perpustakaan Library Pusat Sumber Rakmi Ibn Sina SK Seri Kelebang. Diperkenalkan, inilah produk kita untuk tahun 2025 Borak dalam Library. Okey, kenapa kita buat Borak dalam Library? Kita buat Borak dalam Library sebab bila cerita pasal sekolah, kita tonjolkan kemenjadian murid je kan? Betul. Mana cikgu dia? Cikgu pun nak popular juga kan? Betul, Cikgu Saliza. Kita buat Borak dalam Library untuk tonjolkan kemenjadian guru-guru SK Seri Kelebang. Untuk mula-mula dah habis guru SK Seri Kelebang, mungkin kita akan cari jiran-jiran kita kan? Jadi, kenapa kita pilih Borak? Kita pilih Borak sebab Borak ni adalah satu percakapan yang santai, yang kita tak perlu cerita pasal saya cikgu BM, saya cikgu PJ, bosan kan? Saya rasa penonton pun nak tahu cikgu-cikgu dari view yang berbeza. Okay? Lebih menarik. Tapi sebelum tu, disclaimer, sebab rancangan kita borak dalam library, jadi borak laras bahasa yang kita gunakan, laras bahasa berborak. Jadi jangan komen di bawah bahasa yang digunakan, bahasa santai, bahasa pasar. Ini borak ya, borak kita gunakan laras bahasa borak. Betul tak Cikgu Wan? Betul. Nak seronok kan? Ya. Guna bahasa yang mudah difahami. Ya. Dan kita rasa seronok je lah kan. Kita sembang-sembang ringan. Ya. Tapi kan Cikgu Wan, kita kena kenalkan diri kita dulu, terlupa kan? Saya Cikgu Salizawati, boleh panggil Cikgu Sally. Dan saya Cikgu Wan. Panggil Cikgu Wan je lah kan, dah terkenal dah. Kalau yang macam cikgu-cikgu ni, diorang tak panggil Cikgu Wan, diorang panggil Kak Wan. Ya, cikgu hebat guru pusat sumber kita. Tak adalah, tak kurang juga Cikgu Saliza kita ni. Jom kita dengar. Yang pertama ni, kita nak sembang apa? Siapa tetamu kita kan? Kita sidai dia pula kan? Tanpa buang masa. Dah kita mencuburi kan? Kita episod 1 ni orangnya bertuah. Kita pilih siapa? Siapa Cikgu Wan? Boleh kita kenalkan? Boleh. Kita pun tak sabar lagi tu kan. Episod 1 tetamu Borak dalam Library Cikgu Wan. Ceng. Perkenalkan Tuan Haji Syahrul Rizal. Okey. PK Core kita. PK Core kita. Siapa? Kita tak tahu sangat sebenarnya kan. Mengenai Tuan Haji. Ya, hari ni last. Hari ni last. PK Core mungkin kalau Tuan Haji ni tak pindah, kita tak nak pun tanya dia kan. Ya, betul. Tapi hari ni kita rasa terpanggil ni. Tuan Haji ni siapa lah kan. Okey. Tuan Haji tak sabar nak cakap. Selamat datang Tuan Haji ke episod pertama. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey. Berusaha hati lah kerana menjemput saya sebagai tetamu yang pertama untuk podcast kita ini. Terima kasih. Okey, Cikgu Wan nak tanya apa Cikgu Wan? Tuan Haji ceritalah sikit. Sebab Kak Wan lah, panggil Kak Wan lah kan. Kak Wan pun sebenarnya nak tahu bila Tuan Haji ada kat sini, rasanya tak ada pula nak ambil tahu sangat kan. Tak sempat nak sembang kan. Tak sempat nak sembang, rasanya macam sekejap sangat Tuan Haji berada di sini kan. Berapa lama tu Tuan Haji? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Kalau baby dah berjalan ke belum? Dah 1 tahun 10 bulan. Gugur gagak. Yang tempat tu kan dah berjalan jalan jatuh kan. Tapi Tuan Haji tak jalan jatuh dah, dia laju. Okey. Okey, saya diberi nama Muhammad Syahrul Rizal. Saya ni dilahirkan di Ipoh. Memang orang Ipoh lah. Orang Ipoh juga. Ibu dan ayah saya pun orang Ipoh. Adik-beradik saya ada 4 orang. Saya anak yang sulung. Tapi saya ni lahir kat Ipoh, tapi saya dibesarkan di Pahang, Jerantut. Di mana Ipoh tu? Ipoh di Kampung Tanjung.
Simpang Pulai. Ibu saya orang Manjul. Ayah saya ni polis. Polis jadi polis biasalah. Jadi bila polis ni dia berpindah randah lah. 10 tahun pindah sana pindah sini. Jadi saya dibesarkan di Jerantuk Pahang, kemudian dipindah ke Kedah pula, Sungai Petani. Kemudian ayah saya pencen kat situ, jadi saya balik ikut baliklah ikut ayah saya. Jadi saya bersekolah pun dekat Pahang kejap, lepas tu seterusnya di Sungai Petani lah, Ipoh. Sungai Petani Kedah, minta maaf. Sekolah menengah pun saya di Kedah. Saya sekolah MRSM. MRSM Kulim. Kedah juga. MRSM. Saya sekolah kat sana 5 tahun. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. MRSM tu dia memang untuk anak-anak polis lah. Ayah saya polis. Saya ni batch yang ketiga lah. Baru tahun 94. Yang MRSM tu tahun 92 dia buka. Kemudian saya sambung belajar di UiTM Shah Alam 5 tahun. Kursus ni mungkin ramai yang tak tahu. Saya ni ambil memula 3 tahun saya ambil diploma pengurusan hotel. Okey. Kemudian saya sambung ijazah pengurusan hotel 2 tahun. Di UiTM juga Shah Alam. Itu ramai yang tak tahu. Kolej Meranti. Ya. Kita sama. Ya ke? UiTM di hatiku. Allah. Kemudian saya ambil perguruan lah KPLI. KPLI tapi dalam mod KDC. Khusus dalam cuti maktab di IBDA, Jitra. Kedah lagi. Kedah pantang kalah. Kedah ni memang dekat jugalah di hati saya. Tapi saya ambil pemulihan. Di pemulihan, lepas tu minor bahasa Melayu. Itulah secara ringkasnya lah. Cikgu memang nak jadi cikgu ke? Okey, saya ni asalnya tak ada lah kata nak jadi cikgu. Saya nak jadi polis. Asalnya sebab saya dah dibesarkan oleh ayah saya duduk kat bilik polis. Memang bilik polis yang lama tu. Duduk situ dibesarkan, jadi saya nak jadi polis. Pernah pergi interview pun. Pernah cuba jadi constable, cuba jadi inspector, cuba ASP, cuba. Tapi tak lepas sebab masa tu tangan dia kena bengkok kata. Tak lepas. Tapi tak apalah. Kemudian saya cuba jadi cikgu, alhamdulillah dapat. Rezeki telah tertulis. Ya, tertulis dan memang watak pun watak cikgu. Ya mungkinlah yang kadang kita apa yang kita ya. Kalau saya di polis tu saya tak tahulah. Okay, Cikgu Sally. Ya. Kita bertiga di sini. Apa persamaan kita? Kita orang Perak. Betul? Tak. Apa? Orang Perak memang orang Perak. Apa? Dengar tak dia cakap tadi? Apa dia cikgu? Dengar. Apa dia cakap Apa tadi? kawan? Abang Long, Kak Long, Yong. Betul. Anak sulung. Anak sulung kita Cik. ni. Orang panggil saya Yong. Yong. Ya, betul, Yong. Yong. Aja Perak betul. kan? Aja benar. Tengok. Cikgu pusat sumber. Dia Dapat kan? Tadi kita duduk nyanya dia. Aduh, macam tak dengar je. Betul. Bila ada persamaan, senanglah kita nak berborak. Jadi sesuai lah jadi tetamu. Episod 1. Episod 1, ya. Abang Long. Yang pertama. Ya, betul. Tak salah kak. Okay. Cikgu saya ada nak tanya? Okey. Ada tanya kak. Nak tanya lagi ya? Okey. Benda ni, ialah bila kita dah berkenalan. Tuan Haji dah kahwin kan? Dah kahwin. Berani Anak tak berapa? Dah kahwin, saya kahwin tahun 2009. Ya. Sekarang ni anak sepasang lah, lelaki dan perempuan. Isteri seorang. Pun seorang guru jugalah, sekolah menengah. Jadi cikgu dengan cikgu lah, cikgu dengan cikgi lah. Cikgu dengan cikgi lah. So minggu depan berbahagia lah kan sebab sama cuti Sama-sama cuti ya. Kan nak settle kan. Saya kena bertugas minggu cuti ni. Tapi kak, Ya. sebelum kita lupa kan, kita kena ucapkan apa? Selamat Tahniah kan? Tahniah. Kerana telah naik
jawatan. kan. Ya, naik Ingat besar jawatan. cakap kan. Naik jawatan baru apa Ah, Kak? Penolong kanan, hem. Kehadiran Desi belum? Kan? Praktis nak praktis ni. Okey, tunggu. Tuan Haji ni best. Sekolah rahsia tak boleh. Tolong Nanti kan. semua orang Semua cari orang tak pula. cari pula kan. Okey. Tuan Haji, boleh tak ceritakan sikit? Nak tanya segan kan. Kan? Macam mana berkenalan dengan orang rumah? Ah. Pilihan keluarga ke? Suka sama suka ke? Ataupun jumpa masa kursus KPLI? Kan? Saya ni dia kursus dia maktab dia di I4P di Pulau Pinang tu. Saya di Jitra. Utara juga lah. Kami berkenalan ni online ni. Serius lah. Dekat dulu ada Friendster kan. Ya betul. Di situlah perkenalan. Lepas tu mesej-mesej tu, kemudian perkenalan, lepas tu dah makin lama makin ni kami pun buat keputusan lah untuk ke peringkat seterusnya lah. Macam tu lah. Orangnya orang Dia orang Semanggul. Perak juga. Gaduh-gaduh lah. Gaduh juga. Sikit lah balik kampung. Pagi petang boleh balik. Asalkan terowong menora tu tak ada jam apa, okey. Okey. Ada accident habis. Tengok besi dah keluar kan, ceria rupanya. Ceria, betul. Santai kan. Sesuai yang dipikir Ham. Okay. Cikgu Saliza lah pula tanya. Tapi kan cikgu, kita tak boleh lari. Sorry ya. Mana-mana pun selalu kan. Kalau sekolah, saya je hantu. Pernah tak sekolah yang cikgu pergi, ada cerita hantu yang cikgu dengar atau alami sendiri? Selalu cikgu yang naik hantu tu. Itu kita simpan. Cikgu naik hantu kita simpan. Cerita buruk kita simpan. Untuk saya lah, untuk peribadi saya, alhamdulillah lah saya tak pernah lah alami cerita-cerita hantu tu. Alhamdulillah. Dah minta-minta dijauhkan lah. Tak nak. Tapi dengar-dengar tu adalah. Okey, apa dia tak dengar? Sebelum ni saya sekolah yang lama. Zaman-zaman British dulu zaman. Jadi sekolah tu pun pernah lah orang cerita kata tiba-tiba ada apa macam nampak macam parent jalan-jalan kat tu. Lepas tu kita ikut tiba-tiba hilang je. Waktu tu yang kata dengar cerita lah. Tapi selain daripada tu cerita tak ada lah cerita yang seseram tu kan. Alhamdulillah lah saya pun. Itu pun baik, hantu pun tak baik. Tak ada lah, tak ada. Lain tu tak ada lah. Tak ada apa sangat. Kita shoot ni hari Jumaat. Ya. Jadi waktu kita pun terhad. Kan kita masa mencemburu lagi. Boleh tak Tuan Haji bagi satu amalan kan? Dia cikgu dia tak lepas. Dia borak ke santai tak santai, dia mesti ada ilmu akhirnya. Ilmu? Ada tak amalan yang nak kita boleh kongsi untuk murid, untuk penonton yang selalu Tuan Haji amalkan yang rasa macam membantu sepanjang kehidupan? Yang nak di-share yang suka. Bila dulu boleh ambil masa sekejap kan. Saya segan nak cerita ni tapi kalau boleh cuba macam kalau kita orang Islam ni, kalau ada kesempatan tu, kalau sempat solat duha tu, cubalah solat duha. Solat duha, kemudian Al-Quran tu kalau dapat baca satu muka pun baca dan juga baca juga terjemahan je. Bila baca satu muka, lepas tu kita baca terjemahan dia pula supaya kita tahulah. Itu je lah. Yang lain tu rajin-rajin selawat je lah. Tak adalah apa-apa sangat. Berguna tu. Okay kawan, sebelum kita tutup kan, kita pun dah masa kita pun ada kelas kan. Ya, kita sebenarnya hari ni hari terakhir. Lepas cuti ada sehari lagi. Jadi tak sempat rasanya kita kan. nak utangkan lama hari ni kan. Hari ni pun macam ni dah curi-curi juga kan. Pesanan. Pesanan untuk cikgu-cikgu dan anak murid Seri Kelebang dan anak murid. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama kepada guru dan murid semua. Terima kasih banyak-banyaklah kerana banyak sepanjang saya jadi PK Koko ni banyak sangat membantu saya. Untuk saya yang daripada tak tahu apa ni, tapi dengan cikgu-cikgu semua banyak membantu, banyak
beri tunjuk ajar pada saya, banyak beri sokongan pada saya. Terima kasih banyak. Banyak yang pencapaian-pencapaian ni saya pun tumpang sekali ya. Naik atas pentas, padahal cikgu-cikgu yang berusaha kan. Terima kasih banyak-banyak. Satu pengalaman yang sangat-sangat indah bagi saya. Saya rasa sangat bertuah jadi fikir kokoh di SK Seri Kelebar ni. Banyak sangat membantu saya. Kemudian murid semua, cikgu nak pesan, belajar sungguh-sungguh kerana ilmu tu yang dapat mengubah hidup kita ya. Dengan ilmu anda akan jadi lebih baik pada masa hadapan, mengubah nasib keluarga dan jadilah orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Kalau jumpa cikgu di mana-mana tu, tegurlah ya. Kadang cikgu tak ingat, tegur cikgu. Dan kedua rakan-rakan semua, insyaAllah mana tahu kita dapat bekerjasama lagi, mana tahu kita bertemu sekolah yang sama ke. Doakanlah ya. Minta maaf lah kalau ada salah silap saya sepanjang saya menjadi fikir kokoh di sini. Semoga SK Seri Kelebar ni sentiasa di hati saya dan semoga sukses selalu lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Cikgu Wan? Tak banyak kot. Saya, Kak Wan juga ucapkan terima kasih dan dari hati lah, cakap dari hati. Sebenarnya senang bekerjasama dengan Tuan Haji. Terima kasih, terima kasih. Kadang-kadang Kak Wan pula rasa malu. Ya Allah, sabarnya Tuan Haji ni. Kan. Jadi Kak Wan faham lah. Rupanya anak sulung memang macam Oh ya. Dengar kan. Ketenangan dia luahan mengubat ya kan. Kita bila rasa nak pergi bercakap tu rasa macam bila Kak Wan nak pergi tu rasa nak cakap apa ni, sebab Tuan Haji ni dia tak banyak sangat cakap kan, tapi rasanya tindakan dia tu bercakap dari hati lah. Kita rasa puas hati kan, tak ada apa-apa yang menyakitkan. Sebab orang yang kurang bercakap ni kurang dia. Betul. Rupanya itulah amalan dia. Amalan dia. Nanti penonton terutama anak-anak murid kita kan, cuba amalkan. Amalkan. Yang apa ya, yang rutin-rutin, yang biasa-biasa, tapi merasakan yang luar biasa terjemahan kan. Quran dengan terjemahan. Jangan tinggal seboleh-bolehnya solat duha. Okey, memandangkan masa mencemburai kita, ini episod pertama Borak dalam Library. Penonton sila komen. Kalau boleh komen baik-baik, guna bahasa, kalau nak kecam pun bahasa yang kita orang baca, kami baca tak sakit hati kan. Jangan guna bahasa kesat. Tolong, ini Pusat Sumber punya kita punya YouTube rasmi sekolah. Boleh bagi komen, bagi cadangan. Kami pun baru pertama kali mencuba. Jadi sekiranya ada request, cadangan lah. Request nak cikgu mana episod seterusnya, boleh letak di komen. Dan tolong jangan kedekut like. Banyak video-video daripada tolong bantu TVBSS. Pusat Sumber kan. Tengok like. Free. Tengok like. Okey. Sebenarnya tak cukup kan, tak cukup. Cikgu Sally. Kalau rasa nak episod 2 nanti kami boleh panggil waktu petang kan, betul? Boleh. Boleh komen. Episod 2 nak cikgu apa? Sebenarnya kita pun rasa tak puas lagi kan. Banyak benda lagi. Tak sempat panas. Tak panas pun lagi. Dah kena tengok jam. Boleh request. Letak di komen. Okey. Ada lagi cerita. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji kepada tetamu kita hari ini. Apa dia nak cakap, Cikgu Wan? Apa yang cakap? Okey, selamat bercuti. Selamat bercuti dari Borak dalam Library SK Seri Kelebar. Bye. Bye.